di mana terdapat beberapa mangsa yang telah disyaki diperdaya dalam pembelian lot tanah yang dijual dan disyaki bahawa tanah-tanah ini bertindih dan pihak berkenaan cuba untuk memperdaya mangsa-mangsa dalam penipuan lot ini. Pada tahun 2015, Puan Siti dan ahli keluarga dan kawan-kawan dia, jiran-jiran dia telah membeli tanah lot di Tasik Gelugur dengan harga sekitar 28,000 lah, ada 20,000 ke atas. Tanah tu agak murah lah, sebab tu dia orang beli. Lebih kurang dalam 2,000 hingga ke 3,000 kaki persegi. Apa yang berlaku, pihak berkenaan telah menggunakan dua buah perjanjian. Satu perjanjian jual beli, satu lagi dipanggil surat ikatan serahan hak ataupun dipanggil deed of assignment. Kedua-dua perjanjian tersebut ditandatangani dengan peguam melalui firma guaman. Dengan satu perjanjian dalam tempoh 2 tahun, maka akan berlaku pindah bilik tanah tersebut kepada nama mereka. Malangnya 2015 sampailah 2026, bukan saja tanah itu tidak dipindah bilik, malahan tanah tersebut tidak dapat mereka masuk. Hasil daripada semakan kami dapati bahawa individu ini merupakan salah satu daripada penama daripada lebih kurang 10 penama yang lain. Maksudnya tanah ni ada banyak nama. Dia ni ada salah satu daripada nama, 1/9 je lah. Pengadu telah dimaklumkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia, Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Seberang Perai Tengah, bahawa ketasiasatan mereka ni kita boleh panggil dah simpan dalam peti besi lah ketasiasatan tu. Sebabnya program penyiasat yang pertama telah pun berpindah ke tempat lain dan diganti oleh AIO yang seterusnya. Bila kita hantar surat, barulah saya dapat berhubung dengan AIO yang baru. Pengadu pun baru juga telah menerima maklum balas daripada AIO yang mengatakan bahawa siasatan sedang dijalankan. Tanah ni dibeli pada tahun 2015. Kami ni sedang cari-cari tanah nak beli tanah lot. Lepas tu tanya kawan-kawan, lepas tu diperkenalkan seorang kawan tanah di Tasik Gelugur. Bila dah diperkenalkan pada tuan tanah tersebut, lepas tu kami pun pergilah tengok tanah tu. Dia cakap tanah ni memang dia nak jual, dia nak guna duit. Boleh buat jual secara ansuran. 2 tahun dia bagi. Tak sampai 2 tahun dah habis bayar, kita pun naklah tengok tanah yang kita beli, naklah dia buat pembersihan atas tanah tu. Tentulah kita nak guna tanah tu, macam-macam alasan yang dia bagi. Satu hari tu kami pun pusing dalam kawasan yang kami beli tanah tu. Tempat tu ada sepasang suami isteri. Suami isteri tu bertanya dengan kami tentang buat apa kat sini. Kami katalah kami nak tengok tanah yang kami beli sini. Lepas tu dia kata tanah yang mana, kami kata kami tunjuklah kawasan-kawasan tanah tu. Bila kami dah tengok-tengok, dia kata setahu saya tanah ni semua ada tuan. Saya kena penjual ni daripada adik ipar saya. Adik ipar saya ada pembeli yang pertama dan kami buat report daripada 31 Mac tahun 2018 dan sebarang tindakan tak ada. Dan kami haraplah pihak PDRM jalankan sedatan secepat mungkin lah. Sebab kami pun nak cari duit bukan senang. Kais pergi makan pagi dari